Tak berbaloi lah kalau kita nak study macam orang main saham semata-mata nak beli emas. Sebelum tu boleh follow Adam untuk lebih tips kewangan dan ilmu emas. Tuan-puan, dalam dunia ni tak ada orang pun yang tahu bila harga emas akan turun dan bila harga emas akan naik. Tapi kita hanya boleh predik atau ramal sahaja melalui technical analysis, iaitu study pasaran komoditi, tengok graf emas, tengok pasaran US. Tapi semuanya hanya sekadar prediction. Dan last kali emas dia akan naik RM1.2 atau turun RM1.2. So tak berbaloi lah kalau kita nak study macam orang main saham untuk nak beli emas. Sebab itulah emas ni tak sama dengan saham, kerana emas adalah long term investment. Untuk jangka masa panjang, confirm harga emas akan naik, sebab duit ringgit kita makin lama makin susut. Tapi kalau saham, tuan-puan, kadang-kadang boleh jadi gila sebab harga pasaran sekejap turun sekejap naik. Jadi ini akan mengganggu emosi sampai ramai yang tak lena nak tidur. Jadi nasihat Adam sendiri, ada duit terus tukar sebahagian ke dalam bentuk emas. Jangan fikir pasal harga emas sebab kita adalah penyimpan emas. Nak Adam bantu untuk mulakan simpanan emas serendah RM100? Boleh rujuk pin video di profil atau boleh isi beg biru sekarang.